Assalamualaikum guys. Okey, hari ni konten simple. Aku nak tunjukkan Tasha punya masak lemak hari ni kita orang nak masak udang masak lemak Tasha. Basically udang tak ada pun, dah habis. So kebetulan hari ni hari Sabtu, rumah aku ada pasar malam. So kita orang tengah nak pergi beli udang dulu. So kalau nak tengok macam mana cara wife aku masak lemak udang, korang stay dalam aku punya video ni sampai habis. Okay? Okay, so budak ni pun nak ikut pergi pasar malam sekali. Dia baru bangun tidur Raya. Bye-bye Raya. Raya. Bye-bye. Okay, kita dah sampai pasar malam. Okay, sekejap. First stop beli serai. Ni Mami. Ni Mami. Ni pegang tengah abah kakak. Ni pegang tengah abah. Nak. So macam ayam masak lemak ayam masak lemak, udang masak lemak aku suka kalau ada kacang panjang. Okay, kita nak beli ikan pula. Ikan ni hidup lagi Alright, kita nak beli udang. Tengok udang tu macam mana harga dia. Pasar malam ni yang best sebab harga murah-murah Careful kakak, jangan pegang tau. Kakak jangan pegang, okay? Apa ni? Satu tu cukup ya? Masak sekali ni. Sekali terus lah? Okay, alright. Okay. Itulah cili dia takut kat rumah tak ada. Okay, boleh. Lepas tu kita nak pergi beli ikan cencaru ya? Okay. Ambil segenggam okey Ambil. Okay, so kita beli petai. Beli satu ikat cukup Yang ni okey ke? Sekejap, saya tengok sekejap. Ambil yang ni better, ambil yang ni. Jom, kakak ambil sana. Okay, sekarang kita beli ikan krisi pula. Ini Tasha punya favourite ikan ni. Dan ni kalau masak goreng pun dah jalan lah. Masak goreng makan dengan budu ataupun makan dengan kicap. Dah jalan lah kalau ikan ni. Okey, aku beli kulit ayam sekali. Tengok kakak kulit ayam. Tunjuk. Okey, ada kakak dia pegangkan. So sekarang barang-barang semua dah settle. Kita nak balik dan kita nak masak. Okey, kita orang dah beli barang semua. And then sekarang kita nak naik atas. Kita nak teruskan misi kita. Tasha nak tunjuk cara-cara macam mana dia masak. Ui, wife aku kalau masak sedap gila Sedap gila. Aku memang, kalau aku balik kerja aku memang looking forward lah nak makan masakan dia. Cumanya masalahnya aku yang malas nak beli bahan dapur. Macam tu lah. Aku nak mandikan dua anak aku. And wife aku sekarang tengah setting. Dia tengah setting. Lama tengah setting. Masak apa yang? Udang, gulai lemak udang. Gulai lemak. Okay, alright. Kakak lagi apa mandikan kakak Okay, duduk depan tu. Ni. Okey lah. Okey lah, tapi udang ni nak cakap kecil tak kecil, biasa-biasa lah saiz dia. Tak besar. Untuk satu malam makan, okey lah. One time makan, punya makan. Banyak ni. Okay, alright. So, kita siang dulu. Sementara tu aku mandikan Yaya dulu. Okay. Dia tadi pergi rumah atuk dia. So, dia dah balik dah sekarang. Adik. Kakak. Okay, so udang dah siap-siap ya. Okay, udang ni kita rendam dengan air limau dengan asam jawa bagi dia kurang anyir. So ni ikan kerisi tengah siang. Ni nak goreng kan? Okay, so aku punya udang masak lemak, aku daripada kecil makan mak aku masak.
memang akan ada kacang panjang. Bahan-bahan dekat sini kita ada kunyit hidup, lepas tu cili 2 biji warna merah, 2 biji warna hijau. Kalau nak pedas boleh banyak lagi. Sebab nak budak-budak friendly kan. So kita dah bagi tak pedas sangat. Ada sekali dengan serai. Yang kita missing kat sini apa? Daun kunyit. Daun kunyit. Tapi tu tak apalah. So itu halal sebab asalkan ada kunyit hidup ataupun kunyit yang serbuk tu dah boleh jadi dah. Tapi kalau boleh kunyit hidup. Yes, kalau boleh lah. Resepi kita tak ada bawang. Okey, yang ini yang jenis macam mana yang? Ini jenis Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, okey. Nak tumbuk boleh tumbuk, tapi kita orang tak ada penumbuk, so kita orang blend kasar macam tu lah. Okey. Ikan gerisi kita dah siap siang. Sama juga kita rendam dengan air asam jawa bagi kurang hanyir rasa dia. Okay, so first kita panaskan periuk and then tak payah minyak, kita just letak je. Kita nak sangai dia tanpa minyak. Wife aku cakap kita sangai sampai apa yang kita sangai sampai jangan bagi hangit je lah. kita bagi naik bau lah, tak perlu hangit. So letak. Okay, sekali dengan batang serai yang kita dah tumbuk. Yes. Okay. Okay, agak-agak kering macam ni kita masuk ni sikit dulu. Okay. Lepas tu tambah air. Air jangan banyak sangat lah sebab nanti udang tu akan keluarkan air dia sendiri. Okay, sekarang dah macam ni, kita nak masukkan udang pula. Okay. So api slow ke kuat lah? Sederhana tapi kena sentiasa kacau lah. Okay, so dalam masa yang sama kita basuh-basuh ikan kita sebab kita nak gaul dengan kunyit ayam kan? Yes. Okay. Garam, kunyit, garam kita pakai garam Himalaya. Okay. Okay, so ni kita nak tambah santan Oh, habiskan Habiskan dia sebab banyak. Ni pun kita nak rasa dulu sekejap lagi. Perlu tambah santan lagi tak? Wow, nampak sedap Okay, kita nak letak asam jawa bagi dia masam-masam sikit. Alright. Tengok asam jawa kita pakai apa? Adabi. Adabi. So senang. Dia instant je. Kita tengok orang pro masak macam mana So kita goreng ikan gerisi kita. Yang ini kita akan goreng garing-garing. Yes. Wow, nampak guys Oh, dah tak sabar. Aku dah tak sabar nak makan ni. Lapar sangat. Lagi-lagi masakan wife aku masak. Lagi nasi tak tekan. Aku dah masak nasi tadi. End up aku lupa nak tekan nasi tu. Aduh, hai. So kena tunggu nasi masak juga ni. Padahal kita punya lauk ni macam dah nak siap dah. Okay, kacang panjang kita basuh. Ini yang bagus bila kita masak. Kita memang akan pastikan betul-betul bersih. Banyak sangat je yang? Okay je. Ayah akan makan banyak. Kita dia overpower udang. Okay, tak apa. Kalau macam tu yang tu kita simpan. Ulam pun juga. Okay, boleh. Adik. Sayang, Okay, so kita potong petai. selalu kan korang potong macam ni je kan. So susah korang tak nampak dalam dia ada ulat ke tak. So kalau macam ni dah tentu kita tahu ada ulat ke tak kat dalam. Banyak Adam. Tu ulat dia. So potong macam ni lebih selamat. Barulah kita keluarkan. Okay, lepas tu kita buat budu. Jenama ni Cap ketai. Ini jenama paling favourite. letak So cili dengan limau. Okay. Nanti kita perah. Alright. What the heck? Okay guys, sudah siap. Jom kita makan
Okay, ni budu. Kita picit dulu. Aku, makanan aku, almost every makanan mesti akan ada budu. Kita picit. Aku suka beli masam-masam tau man. Kalau tak picit betul nanti dia akan hanyir rasa. So aku suka betul-betul masam. Kita picit sini pula. Kita picit sini. Okay, cantik kan? Alright. Macam wife aku, dia suka tempoyak. Aku dia suka budu. Dia suka tempoyak. Sebab saya orang PA. Okay, ni wife aku punya plate. Nampak sedap lah, nampak sedap. Kicap, kuah, ikan, udang, petai, tempoyak. Okay, ni aku punya plate. Ni budu. Okay, taste test. So udang aku akan celup dengan budu. Ini ke? Kurang sikit lah. Di rumah market tadi, kat rumah market tadi beli ayam dia. Sebab ayam orang pelan nak. Ui, nampak udangnya. Apa ni tu? Budu. Duduk. Jadi alhamdulillah aku dah kenyang. Wife aku tak habis makan lagi. Aku dah habis. Wow sayang. Uish, makan petai lepas tu kacang panjang dengan macam tu je. Bapak hebat. Sekali lagi yang. Enggak, sekali lagi. Baik. Kakak. Okay, poyok. Tak. Alright. Okay. Macam tu. Kayak macam orang Thailand lah gaya makan. Okay, that's it for today. Terima kasih yang mana-mana tengok video aku. So korang dah tahu cara-cara wife aku masak udang masak lemak macam ni. So mana-mana yang tak tahu cara tu boleh tiru cara ni Thank you semua. Jangan lupa subscribe, komen dengan share. Kita jumpa nanti insyaAllah next time. Bye bye.